penipu. Cepat sahur. Dah lambat dah ni. Dah masuk muka ke belum tu? Cepat makan. Ngantuknya. Habiskan. Wah, Ayah Rim. Ada apa? Cuba tengok ni. Wah, betul ke apa yang aku tengok ni? Yup, figura si Spiderman. Orang kata figura ni ada artikulasi sekali. Oh, lagi? Selain tu, dia betul-betul boleh padam tulisan. Padam tulisan? Wah, kalau lah aku boleh beli action figure ni. RM10? Mahalnya. Macam mana aku nak beli? Ada lagi lah. 30 sen? Alah, mahalnya. Macam mana aku nak beli kalau harga dia dah RM10? Dengan 30 sen pula tu. Alah, kau minta lah uncle kau belikan. Tak nak lah. Nanti kalau aku minta apa yang aku nak, mesti aku kena belajar dulu kalau aku nak dapat action figure ni. Malas aku nak belajar. Habis tu macam mana? Kau memang tak ada duit ke? Kalau ada, aku dah pergi beli dah. Tak ada pun nak fikir. Oh, okey. Relax. Tak tahulah. Dah pening lah kepala aku. Hello. Hai. Kenapa? Terkejut lah. Oh, sorry lah. Apa-apa pun, selamat datang di Barang-Barang Random Aziz. Ada jual apa je? Maaf ya, tapi saya dah berumur 21 tahun. Saya ada masalah sikit dengan pertumbuhan ukuran. Oh, sebab kau makan Apa-apalah. Cuba tengok ni. Kejap ya. Cuba tengok kertas ni. Nampak macam kertas biasa kan? Tapi sebenarnya bukan. Kalau adik nak tulis kat kertas ni, adik kena pakai pemadam. Wish, kertas apa boleh buat macam tu? Ini pula bola, tapi bentuk ni kotak. Okey. Barang apa lagi abang jual? Kamu tahu tak padan muka man? Abang tahu ke? Abang peminat dia lah. Abang dah beli dah mark dia. Wah. Kamu tahu tak senjata padan muka man? Tahu? Abang jual senjata dia. Tapi dalam bentuk mainan lah. Takkanlah abang nak jual yang betul-betul punya kan? Wish, iya ke? Ya, kejap ya. Ini dia. Bang, tu penyapu. Bukan. Kalau adik nak tukarkan benda ni menjadi senjata pada muka man, adik kena bayangkan benda ni adalah senjata pada muka man. Bang, saya ni mungkin budak-budak bang. Saya bukan jenis cepat percaya. Abang janganlah tipu saya. Mana ada. Bulan puasa ni tak baik menipu. Sebenarnya ini adalah alatan canggih. Sebab itulah dia boleh berubah menjadi senjata. Iya ke? Iya. Kenapa ni dek? Boleh saya bantu? Abang siapa? Nama saya Rahman. Saya menjual barang. Penjual lagi. Kenapa dek? Adik ada masalah dengan penjual ke? Adalah tadi saya beli penyapu. Satu benda ni. Katanya dia boleh jadi senjata. Mainannya bukan senjata betul. Biar saya teka. Akhirnya dia tak menjadi. Bukan tak jadi je. Saya dah buang apa. Siapa yang buang ni? Kesian. Tak apa. Saya tahu macam mana nak selesaikan masalah awak. Ya ke? Ya. Ini dia. Wah, pistol betul ke ni? Kristal ini sangat susah untuk ditemui. Hanya ada 10 dalam dunia ini. Kalau awak lekatkan kristal ini pada mana-mana barang yang telah rosak, barang ni akan berfungsi balik. Awak perlu lekatkan kristal itu dengan selotip. Berapa harga dia? Tak mahal. Harganya hanya RM2 sahaja. Ya, betul. Betul ke ni? Dek, saya tak sanggup nak tipu adik. Saya simpati dengan adik lepas adik kena tipu. Beli. Sorry adik. Kenapa ni bang? Nampak penat je. Tak adalah. Cuma perniagaan abang tak berapa laku. Tak ramai pun yang beli.
Boleh tak awak beli barang-barang saya? Oh, kalau macam tu, abang ada tak produk yang cantikkan kulit? Oh, ada? Oh, ini ke produk ni? Ya. Pakai sekali je, automatik menjadi. Ish, kenapa banyak orang tak beli ya? Tak tahu pula. Saya pun beli. Macam menarik je. Saya pun nak belilah. Bila masa kau ada kat sini? Baru je tadi. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi beli barang saya. Kita kena ajar dia. Aku tak patut beli tadi. Geramlah aku dengan penjual tu. Ajar dia habis-habis. Sabar. Bawa bertenang. Kenapa ni? Korang dah kena scam. Tapi kita orang tak tahu siapa orang tu. Sekarang kita orang tengah berbincang lah ni. Nasib baik aku tak kena. Kau tahu tak siapa penjual tu? Mana aku tahu? Kalau aku tahu, dah lama aku bagi tahu. Korang nak tahu tak? Dia aku beli produk cantikkan kulit, tapi tak menjadi pun. Tapi bukan tu yang aku marah. Yang aku marah waktu aku tidur tadi. Boleh pula dia tampal gambar ni kat muka aku. Kalau aku jumpa dia lagi, aku bagi dia. Macam mana kau tahu penjual tu yang... Uish, jujur ya penjual tu. Bulan puasa kan? Kita mesti cari dia balik. Lepas tu kita minta duit kita balik. Ya. Tak yalah weh. Kalau dia ada senjata macam mana? Alah, jangan risau. Tak bahaya punya. Dah terlepas tu biar je lah. Tak payahlah cari dia balik. Salah korang juga. Siapa suruh bercakap dengan orang yang korang tak kenal? Alah, sekejap je uncle. Kita orang tak puas lah lepas kena tipu ni. Tak payahlah. Alah, sekejap je. Tak lama pun. Nanti kita report kat polis lah. Alah, jangan risau. Mesti tak bahaya pun. Tak ada. Okey lah. Apa kata kalau uncle pun tolong cari sekali. Yelah. Macam mana rupa dia? Tak tahulah uncle. Tapi seingat saya dia pakai jaket berwarna hijau tua. Lepas tu dia lagi tinggi dari kita orang. Okey, jom cari. Okey, jom. Korang dah jumpa ke? Ada nampak tak? Belum. Hai, patutnya aku tak beli barang-barang penjual tu tadi. Korang? Saya rasa saya dah jumpa penjual tu. Ini ke rumah dia? Mungkin? Okey, jom masuk. Tak payah masuk lah. Macam mana kalau dia sebenarnya berbahaya? Jomlah balik. Tak nak. Kejap. Rumah apa macam ni? Hello, ada siapa tak? Siapa tu? Uncle? Korang pun ada kat sini? Ayah Rim? Kau ke penjual tu? Sekejap, saya boleh jelaskan. Oh, kau yang curi kasut mak aku. Oh, mak kau punya ke? Alah, pinjam kejap je. Aku tak habis menyamar lagi. Ya Rim. Barul? Aduh, sakit. Dah lah weh. Ayah Rim, jelaskan sekarang. Macam ni, saya buat semua ni sebab saya nak kumpul duit. Nak beli mainan. Tapi tak cukup. Siapa ada 30 sen? Wah, banyak cantik. Kau dah tipu kita orang. Bagi balik duit kita orang. Bayar balik. Lah, kenapa tak minta uncle je yang belikan? Boleh ke? Boleh. Tapi kau kena hafal sifir 6 dulu. Dah agak dah. Apa uncle cakap ni? Kau dah melampau. Sanggup kau tipu kawan-kawan kau? Ni rumah siapa ni? Tak tahu. Tapi alang-alang pintu tak kunci. Tak ada orang. Jadi saya jadikanlah tempat ni sebagai tempat tak tahulah apa orang panggil. Tapi semua barang yang saya jual tu saya dapat dari rumah ni lah. Patutlah kasut ni dijual tu tak nampak cantik. Yang aku ni pun tak patut kesian kat dia. Tapi jangan salahkan saya je. Salahkan dia juga. Dia pun tolong saya juga. Ya betul. Abdullah. Betul ke apa yang ayah Rim cakap? Ya, betul. Ayah Rim, kenapa kau bagi tahu dia orang? Aku dah simpan dah rahsia kita. Kalau aku dah kantoi, kau pun kenalah kantoi. Kita kan buat perniagaan sama-sama. Jadi kalau seorang dah kantoi, seorang lagi pun kenalah kantoi juga. Dah, jom ikut uncle. Alamak, nak pergi mana pula ni? Dah. Kalau kau buat lagi siap kau. Ya.
Ha? Dah menyesal dah? Menyesal sangat. Kami janji takkan buat lagi. Abdullah. Oh, dapat dia menipu ya sekarang? Kawan ni pun tolong juga. Ha? Sekejap, saya boleh jelaskan. Aduh. Ayah tak nak dengar alasan kamu. Jom balik. Ayah, dengar lah. Dah. Dah habis pun. Siapa cakap dah habis? 3 darab 6 sama dengan 18. 4 darab 6 sama dengan 24. Okey, 6, 12, 18, 24. Lepas tu 5 darab 6. Aduh, sakitnya kena rotan tadi. Menyesal aku tolong Ayah Rim.